Maaf, geng. Lupa pula yang kita dah masuk segmen seterusnya. Okey, sekarang pula kita akan menerangkan tentang kesan kerencuan bahasa terhadap kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Sebelum tu, saya ingin memberi peluang kepada tetamu jemputan saya iaitu Afan untuk menerangkan tentang apa itu kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Baiklah, sekarang saya akan menerangkan tentang kemahiran mendengar dulu. Kemahiran mendengar ni merupakan satu proses yang penting bagi seseorang manusia itu. Ia merupakan proses kita menangkap bunyi dan memahami maklumat yang diberikan oleh penutur. Okey Adif, anda rasa apakah kesannya kemahiran mendengar ni terhadap masyarakat ataupun masyarakat umum? Yes. Okey, bagi pendapat saya rasa Encik Afan tadi dah bagi banyak dah idea. Jadi saya tak perlu dah sampai lebih lagi. Okey, apa yang saya dapat kata kat sini, kemahiran mendengar terhadap kesan dia terhadap masyarakat apabila mereka mendengar sesuatu, jadi mereka akan simpan dalam otak dan untuk menyampaikan sesuatu jugalah. Jadinya saya rasa kemahiran mendengar ni adalah satu perkara yang penting lah sebelum mereka bertutur. Okey, itu saja pendapat daripada saya. Bagaimana pula untuk kemahiran bertutur? Boleh tak Afan terangkan tak apa itu kemahiran bertutur dan beserta kesannya jika berlakunya kerencuan bahasa? Baiklah, untuk kemahiran bertutur pula, kemahiran bertutur merupakan proses di mana seseorang itu mengeluarkan perkataan-perkataan menjadi satu ayat lah yang dibina, bertujuan untuk menyampaikan maklumat kepada pendengar. Okey, Adif, anda rasa apakah kesan bagi proses bertutur ini? Okey, bagi pendapat saya mengenai kesan daripada bertutur, kalau seperti yang kita tahu, kebanyakan kerancuan bahasa ni bukan sahaja daripada menulis. Daripada segi percakapan pun sering berlaku lah dari segi bertutur ni lah. Jadi apa yang saya dapat katakan adalah bertutur ini merupakan satu bahagian yang sangat penting lah untuk supaya mereka bila bertutur tu lebih menggunakan bahasa baku lah berbanding daripada bahasa-bahasa yang dicampur. Okey, itu sahaja daripada saya. Bagaimana pula untuk media sosial seperti televisyen dan sebagainya? Adakah media tersebut menjadi antara faktor yang memberi kesan buruk pada bahasa kita? Ya, bagi saya betul tu. Faktor dengan media sosial seperti televisyen ini mampu memberikan kesan buruk lah terhadap masyarakat. Kerana kebanyakannya mereka menggunakan bahasa yang bercampur aduk kerana untuk nampak lebih spontan dan lebih moden lah bagi tujuan menarik minat masyarakat muda pada masa kini. Bagaimana pula dengan anda, Arif? Okey. Bagi pendapat saya, okey, maafkan saya bukan saya nervous kan. Dari saya first time untuk berpodcast. Okey, bagi pendapat saya daripada segi media sosial ataupun seperti kita tahulah, di platform TV apa semua, kebanyakan drama yang dikeluarkan oleh TV, banyakkan mereka menggunakan bahasa yang campur aduk. Okey, kalau kita tengok Afan selalu tengok drama apa? Saya tengok drama 7 Hari Mencintaiku. Kalau kita dapat lihat di situ, drama 7 Hari Mencintai banyak bahasa yang dicampur kan. Banyak juga karakter-karakter ataupun pelakon-pelakon yang mengeluarkan bahasa yang campur aduk. Jadi di sini saya menyarankan supaya ia perlu lebih fokus lah, diberi fokus kan, supaya drama-drama yang dikeluarkan ataupun apa-apa yang ditayangkan di televisyen sepatutnya lebih menggunakan bahasa ibunda kita lah, yang lebih baku. Okey. Pendapat yang dilontarkan oleh dua tetamu jemputan saya ini sama persis seperti kata peribahasa, telinga yang baik mendengar dengan hati, bukan sekadar bunyi. Seperti yang kita tahu, kalau kita tidak mendengar dengan hati, kita akan kehilangan makna sebenar bahasa kita. Betul tak, Afan?
Ya, benar. Jadi kita perlulah memahami ataupun mengaplikasikan bahasa yang betul dalam kehidupan seharian kita supaya kita dapat meningkatkan ataupun memartabatkan lagi bahasa Melayu kita. Bagaimana pula dengan pendapat anda, Adif? Okey, bagi pendapat saya, pada zaman kini lah kan, pada era globalisasi ni, mereka patut lebih menekankanlah mengenai bahasa Melayu. Kita tahu pejuang-pejuang sebelum ni mereka mempertahankan bahasa Melayu supaya anak di masa hadapan boleh dapat bertutur dengan baiknya tentang bahasa Melayu. Jadinya saya rasa anak-anak pada zaman sekarang ni, dia orang perlu menghargailah segala perjuangan untuk mempertahankan bahasa Melayu dan bertutur bahasa Melayu untuk kehidupan seharian. Okey, bagi pendapat saya juga, ibu bapa perlu memainkan peranan yang penting di rumah. Jadinya kalau di rumah tu mereka sepatutnya tiap-tiap malam selepas solat isyak ke, mereka belajar bahasa Melayu lebih mendalam supaya kita dapat mengeratkan lagi hubungan saudara antara keluarga dan juga kita dapat mempelajari tata bahasa Melayu yang lebih mantap. Saya sangat tersentuh dengan pendapat yang dilontarkan oleh Adif sebentar tadi. Okey, sebelum kita masuk kepada segmen terakhir kita pada hari ini, kita akan berhenti rehat sekejap sebab saya nak beri sebenarnya tamu jemputan minum air sekejap dan kami ingin berbual-bual sekejap. Okey, kembali lagi bersama AJ Podcast. Okey, hai geng, kita kembali lagi kepada segmen terakhir kita pada hari ini. Sekarang ini kita akan membincangkan tentang apa cara yang boleh dibuat untuk mengurangkan kehancuran bahasa ataupun cara mengelakkan kehancuran bahasa ini berlaku dalam diri kita dan media sosial. Sekarang saya akan memberi ruang juga kepada Afan untuk memulakan perbincangan pada hari ini. Bagi saya, cara untuk mengaplikasikan bahasa Melayu kita dalam kehidupan seharian adalah dengan merupakan faktor pendidikan awal lah. Bagaimana murid-murid ini terdedah dengan cara bertutur yang betul pada peringkat awal. Sepertinya pada peringkat prasekolah, cikgu-cikgu pada peringkat itu boleh mengajar ataupun melatih murid-murid supaya menggunakan bahasa baku yang betul dan bahasa Melayu standard agar dapat meningkatkan lagi kemahiran mereka dalam bertutur dalam bahasa Melayu lah. Okay, bagaimana pula dengan pendapat anda, Adif? Okey, pendapat saya yang paling penting lah ya. Sebabnya kalau kita dapat tahu sekarang internet adalah salah satu pecawan yang sangat-sangat besar lah ya. Okey, kalau kita dapat lihat di sini adalah peranan media sosial. Mereka perlu menapis segala-segala bahasa yang macam boleh mencampur aduk dengan bahasa kita. Okey, saya rasa peranan media sosial ni merupakan peranan yang sangat-sangat penting. Kenapa? Kerana kita dapat dilihat, okey, banyak ya aplikasi-aplikasi yang telah dikeluarkan ya pada zaman ini. Mereka patutnya lebih menggunakan bahasa baku lah sekiranya mereka dalam nak mengupload sesuatu gambar ke ataupun berita. Itu merupakan peranan yang penting lah supayanya kepada masyarakat. Kita tahu masyarakat kita kan suka membaca. Jadi kalau masyarakat kita ni pun tahu suka membaca, jadi mereka akan baca. Dan pada masa yang sama, mereka dapat mengetahui tata-tata bahasa yang barulah sekiranya kita menggunakan bahasa baku dalam internet. Apa saya juga dapat saya nak share dekat sini, daripada segi pihak televisyen, contohnya RTM. Kenal ke RTM? Ya, RTM. Okey, saya rasa itu merupakan TV kerajaan. Jadi kerajaan sepatutnya lebih cenderung untuk mengeluarkan segala rancangan-rancangan mengenai cara untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Sebab kita tahu sekarang ni RTM banyak mengeluarkan drama-drama daripada luar negara. Jadi sepatutnya sebagai
negara kita yang ada rancangan seperti itu, kita sepatutnya berfokus lagi pada negara kita dan juga bahasa ibunda kita itu sendiri. Saya sangat bersetuju dengan pendapat tersebut. Seperti yang kita tahu, pendapat dia tersebut merupakan satu teknologi di mana teknologi ini bukanlah merupakan satu kesalahan. Teknologi ini merupakan satu alat dan bagaimana cara kita menggunakannya untuk memperkasakan bahasa Melayu lagi. Dan saya ada satu lagi pertanyaan. Bagaimana pula untuk pendidikan awal seperti yang Adif katakan tadi, iaitu peranan ibu bapa? Boleh terangkan dengan lebih mendalam tak? Okey, mengenai tentang pendidikan awal ni, seperti kita tahu, kita di institusi pendidikan guru ni, kita sediakan guru daripada pendidikan awal kanak-kanak. Jadi peranan daripada guru-guru juga merupakan salah satu yang penting lah. Jadi kita dah di sini kita dilatih untuk memperkasakan bahasa ibundanya itu sendiri. Sebab kita tahu guru juga merupakan ibu bapa kedua di sekolah kita. Jadinya peranan itu juga memberikan peranan yang penting lah supaya dapat memartabatkan bahasa Melayu, dapat lagi menambah ilmu mengenai bahasa Melayu itu sendiri. Okay, terima kasih. Okey, sekarang kita dah sampai di penghujung rancangan kita. Sebelum saya menutup rancangan ini, saya ingin tahu lagi untuk satu lagi pendapat akhir daripada Afan, di mana di sini saya ingin tahu untuk usaha diri sendiri untuk memperkasakan bahasa Melayu. Baiklah, saya rasa lah untuk usaha diri sendiri, saya akan melatih diri saya sendiri dahulu supaya dapat memahirkan diri saya dalam menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian. Seterusnya, apabila saya sudah mahir menggunakan bahasa Melayu dalam kehidupan seharian, saya akan mengajar ataupun mengajak rakan-rakan saya untuk menggunakan bahasa-bahasa yang betul. Dan saya juga akan memperbetulkan rakan-rakan saya apabila mereka menggunakan bahasa yang salah lah. Jadi, dengan ini saya dapat mengembangkan lagi bahasa Melayu walaupun bukan secara meluas tetapi secara rakan-rakan saya lah. Dengan ini saya berharap rakan-rakan saya juga dapat memberikan maklumat yang saya sampaikan ini kepada rakan-rakan mereka juga agar dapat memberi manfaat kepada semua orang. Okey. Apa pula untuk pandangan Adif? Apa yang usaha untuk diri sendiri lakukan untuk mengembangkan kelancaran bahasa ini? Ini pada diri sendiri ya. Okay, kalau diri sendiri ni, saya rasakan ia merupakan salah satu peranan yang penting. Jadi diri sendiri kita perlu macam mana kita nak cakap diri sendiri ni kita perlulah macam join apa-apa kempen mengenai bahasa Melayu supaya kita dapat mengetahui lagi lah lebih mengenai bahasa Melayu kita itu sendiri. Tidaklah kita ataupun dari segi media sosial kita dapat share sesuatu di internet dengan menggunakan bahasa baku bahasa Melayu itu sendirilah. Itu sajalah pendapat daripada saya. Nampaknya sangat baik pendapat yang dilontarkan sebentar tadi oleh dua orang tamu jemputan kita di sini. Boleh beri tepuk tangan kepada mereka berdua. Okey. Sekarang kita di penghujung segmen. Saya ingin memberikan satu peribahasa yang menarik, iaitu bahasa yang indah, bangsa yang megah. Semoga kita semua terus memartabatkan bahasa Melayu daripada digital dan cara pertuturan dengan masyarakat kini. Okey, itu saja daripada saya dalam segmen podcast AJ. Terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye-bye.